Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali ke dalam channel Adi Motorrunner Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ini adalah tentang 5 motosikal yang lahir salah zaman guys. Dia lahir salah zaman ni tak semestinya dia tak laku. Dia banyak terjual tapi tak begitu memberangsangkan kan. Kalau kata model tu kalau nak jumpa atas jalan tu dalam 50 biji motor kan, dia boleh jumpa dalam 5 biji, 3 biji, lebih-lebih kurang macam tu lah kan. Setiap hari tu kau boleh nampak dalam 5 biji, 6 biji aja model-model ni. Jadi kalau kau nak tahu apakah 5 model yang lahir salah zaman ni, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu guys. Okey guys, untuk model pertama motosikal dalam video hari ini iaitu Modenas Dynamic 120. Modenas Dynamic dilancarkan pada tahun 2003 namun kurang sambutan dalam pasaran tempatan. Tetapi meletup di pasaran luar, utama sekali di Greece guys. Berapa lama dekat Greece dan 2013 kembali semula ke pasaran Malaysia dan mendapat sambutan yang agak baik, namun sudah hampir penghujung era two stroke apabila standard Euro 3 dilancarkan untuk motosikal two stroke dan tidak lagi dibenarkan untuk dipasarkan dalam pasaran Malaysia. Dynamic berasaskan daripada rekaan model Kawasaki Leostar namun diubah suai sedikit oleh pihak Modenas supaya menepati ciri-ciri diminati rakyat Malaysia. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin two stroke single cylinder 118cc penyejukan udara. Untuk horsepower 17 HP dan 14.1 Nm of torque. Untuk transmisi 6 speed ataupun 6 kelajuan. Untuk berat kering 98 kg, tangki petrol 4.6 liter. Pengeluaran terakhir Modenas Dynamic dalam Malaysia iaitu pada tahun 2018. Kekallah Dynamic sebagai kapcai two stroke pertama dan terakhir buatan Malaysia. Untuk harga new all stock yang masih ada di pasaran iaitu RM8K dan ke bawah. Untuk harga second hand RM4K dan ke bawah. Untuk model motosikal kedua iaitu Yamaha SRE 110. SRE 110 adalah kapcai 4 lejang pertama Yamaha dalam pasaran Malaysia bagi dapat bersaing dengan motosikal 4 lejang denam lain di Malaysia ketika itu. Model ini kurang mendapat sambutan kerana dari tahun 1997 sehingga tahun 2000 Modenas mendominasi pasaran kapcai 4 lejang ketika itu melalui model Chris 110. Pada masa yang sama, Honda EX5 juga masih hangat dalam pasaran. Kemudiannya SRE digantikan dengan model SRX pada tahun 2000. Reka bentuk sama seperti SS2 namun tidak dapat memberi saingan dalam pasaran. Namun pada tahun 2003 Yamaha mendapat sinar baru dengan model Yamaha Legenda 110 yang menerima sambutan agak memberangsangkan oleh rakyat Malaysia. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam 106.8cc, maksimum horsepower 6.5 HP dan 7.5 Nm of torque. Untuk transmisi 4 speed ataupun 4 kelajuan. Untuk kapasiti tangki petrol 4.2 liter. Untuk harga second hand antara RM2K dan ke bawah. Okey guys, untuk model motosikal ketiga iaitu Suzuki FX 125. Suzuki FX 125 mula dipasarkan di pasaran Malaysia pada tahun 1998. Suzuki FX 125 adalah kapcai Dodge pertama Malaysia. Model ini terlalu mendahului zaman ketika itu. Pasaran didominasi jentera dua lejang. Pada ketika itu boleh dikatakan harga FX 125 agak mahal jika dibandingkan dengan pencabar lain. Kalau zaman sekarang kapcai Dodge ni dianggap biasa saja seperti Honda RS, RSX dan juga ZGT 150. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder double overhead cam 125cc penyejukan minyak. Untuk horsepower 9.4 HP dan 9.6 Nm of torque. Untuk transmisi 5 speed ataupun 5 kelajuan. Untuk tangki petrol 4.2 liter, berat kering 104 kg. Untuk harga second hand sekitar 6K dan ke bawah tergantung kondisi.
Okey guys, untuk model motosikal keempat iaitu Modenas ACE-115. ACE-115 dirancangkan pada tahun 2012 ke pasaran Malaysia. Model ini menggabungkan ciri kapcai dan skuter di mana lampu utamanya berada di dada hadapan. Model ini dibangunkan oleh Modenas dengan kerjasama Kawasaki. Kalaulah model ini masih berada dalam pasaran Malaysia masa kini, pasti laku keras kerana zaman sekarang banyak motor mempunyai konsep reka bentuk yang sama. Bagi aku meminat model ni dululah. Tapi hasrat nak beli tu tak kesampaian. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam 120cc penyujukan udara. Untuk maksimum horsepower 9.9 HP dan 9.1 Nm of torque. Untuk transmisi 4-speed ataupun 4 kelajuan. Bentuk berat kering 100 kg. Untuk tangki petrol 5.3 liter. Harga second hand sekitar RM2K dan ke bawah tergantung kondisi. Okey guys, untuk model motosikal kelima ataupun yang terakhir dalam senarai hari ini iaitu FZ150i V2. FZ150i facelift atau lebih dikenali sebagai FZ150 V2 di Malaysia. FZ V2 kurang mendapat sambutan oleh rakyat Malaysia, antara faktornya mungkin kerana harga, rupa dan persaingan. Pada era pengeluarannya, motor 2-stroke seperti 125ZR last model dan Kawasaki RR masih ada dalam pasaran. Mungkin disebabkan itu, FZ150i V2 ni susah nak jual. Jika FZ ni masuk pasaran pada zaman sekarang ni, pasti laku seperti R15, namun dalam segmen yang berbeza. Untuk zaman sekarang, naked 150cc daripada Yamaha iaitu MT-15 yang lebih sporty. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam penyujukan cecair 149.8cc. Untuk transmisi 5-speed ataupun 5 kelajuan. Untuk maksimum horsepower 16.3 HP dan 14.5 Nm of torque. Untuk berat kering 117 kg. Untuk tangki petrol 12 liter. Harga second hand sekitar RM3,000 dan ke bawah tergantung kondisi. Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 model yang dikatakan lahir salah zaman guys. Jadi kalau kata kau ada apa-apa pendapat yang nak dikongsikan, korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi kalau kata kau nak belanja aku minum kopi, kau boleh tekan butang super thanks ataupun butang terima kasih dekat bawah tu. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye. Maukah percaya tiada punca, diganti nyawa hidup yang sengsara. Apa ikhlas semua dicuri, tak setimbal kini putar lagi. Asasi mata oleh emosi, anak muda terpedaya ada saksi dengki, hingga negara yang tak ada manusia diraih. Metafora berbekas di hati pertiwi, tiada asas dibatas oleh emosi. Anak muda terpedaya hak asasi dengki, hingga negara yang tak ada manusia.